Jasad seorang wanita yang mengalami kemurungan kerana teman lelaki di penjara akibat dadah ditemui terapung di dalam sungai dekat sebuah kondominium di Jalan Ipoh di Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Ahmad Sukarno Muhammad Zahari berkata pihaknya menerima laporan berhubung penemuan mayat itu pada jam 11.37 pagi Khamis lalu. Katanya siasatan mendapati mangsa adalah seorang wanita tempatan berusia 36 tahun, tidak bekerja dan menetap di kawasan Chokit. Mangsa dilaporkan keluar dari rumah mereka 17 Disember lalu dan tidak pulang sehingga mayatnya ditemukan dan siasatan mendapati dia tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan. Terdahulu, sepasukan anggota polis digerakkan ke lokasi kejadian, namun mayat itu dipercayai telah dihanyutkan arus ke arah Sungai Gombak sebelum polis tiba. Kemudian sekitar jam 12 tengah hari, anggota dari Balai Polis Chokit berjaya menemukan mayat terbabit di dalam sungai berhampiran Sunway Putra Mall, Jalan Putra. Mayat wanita itu kemudian dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Kuala Lumpur untuk diberi siasat. Berikutan itu, katanya kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR dan siasatan lanjut masih dijalankan.